Saya baru habis solat dekat Surau Pening ni. Adik-adik kat luar. Jom kita belanja adik-adik ni. Adik. Ish, ramai Sini, kenal abang ke? Siapa kenal abang? Siapa angkat tangan dulu dia dapat hadiah. Okey, 1, 2, 3. Ush, laju kali. Okeylah, abang ada satu challenge lah adik-adik. Tapi challenge dia kena call mak. Siapa nak? Ya bang. Okey, call mak dulu. Okey, call mak dia Okey. Mama. Wan sayang mama. Kenapa? Minta maaf banyak bersalah. Doakan yang murah rezeki. Oh. Dah mama. Lepas ni awak dia dah naik baik. Tak ada hakim mama. Lepas nak jadi solat, dia dah naik baik. Minta maaf mama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Nampak tak? Dengan kata-kata macam ni pun dah boleh merubahkan seseorang tu. Walaupun cakap sayang mak kan? Sayang mak tak masing-masing? Ya. Jangan jadi anak neraka tau. Besar-besar jadi anak yang baik tau. Ni untuk Syazwan. Nanti kongsi kawan-kawan kongsi tau. Waalaikumsalam.